Ijad barang dalam na ni pernah. I'dam barang kana ni pahana. Ibaka ni tetap na teh pot yang na. Menyoi barang dalam na ni tetap teh dalam na. Sirau rung hana nabi anak li Tuhan hana sampai habis umur tu hana. Ni pot rabut Tuhan bagdanya. Ibaka hana ning ati hana ning nanti. Kemudian bak katanya kira-kira ji syurga neraka hana kada-kada sampai ngan kiamat. Nyat ibaka na ati dia nak kau ni. Jadi waktu Abu terkait hukum yang wajib bagi Allah Taala, hukum apa yang wajib bagi Allah Taala pakai dasar kepada 20 buah buku. Pakai ada daging mendung seolah-olah karab lagi tang-tang sabo muka lepas dulu di hadi. Betul ni kau. Kalau dasar kepada 20 hang kemudian dengan muka lepas dulu di sabo. Hana wajib Tuhan, hana wajib ber-20 buah sifat Tuhan ni kau. Siapa pegah 20 buah sifat Tuhan ni? Siapa pegah ni? 20 buahnya wajib turi kan? Nya kan wajib turi kan? Wajibu alal mukallafi ay ya'rifa kan kau. Wajib turi. 20 nya wajib turi, yang lebih ka tiga. Maka 20 hari betina je 20. Ya kebenar dalam lebih 20 hana wajib turi. Mai pakan 20 terturi. Pulen-pulen betina ke 20 aku. Kan aku. Pakricit adalah wajib turi Allah Taala berbeza Allah Taala dengan alam. Untuk mendapat beza Allah Taala dengan alam, menyobat dera Allah, nya persoalan aman. Ada terus bak katanya baru beda Allah dengan alam, karena bak katanya ni yupo beda. Nya beda bak katanya. Kan berapa Tuhan aku. Nya beda bannya 20 buah tanah ke berat ni. Kepul berat tanah. Nya terus tujuan. Jangan sabar hontang aku. Hantu ada Tuhan aku. Karena kegerau Tuhan. Yang macam aku kirim surat kalau tuan dari kau di sinyak dan aku tengok baik aku buka teken tuan dah ajak ni kau. Buka teken kan? Jalan je pernah. Jalan kandang tamang kemudian duit alihnya merumpak alihnya baru rumah ni tuju kan ya. Ni kesau kau. Kegau punya kurung kampung. Ayat kan. Kau tahu ke? Rumah kampung buka teken dia ni kau. Lan dengar terus saja ni kau. Ini mulakan ni kau. Inilah kendali akli ni kau. Jadi mana pada bawah sifat Tuhan. Sabah sekai kamal jamal kape. Sempurna wajib bagi Tuhan, kurang hajat nak bagi Tuhan. Kape ni kau. Untuk tertemu sempurna menyokan 20 hai temu le urang sederhana kai. Lebih daripada 20 hana perlele bawa urang sederhana kai. Itanyonyo kadang-kadang akai yang hana sederhana ka 20 buah buka galam form cin. Yo nanti yang naruh tanya aku. Nah serati urang yang paling carang kira-kira ji sabah ka ketemu ke buka 20 nanti nyan aku. Ya nak ada li tamurno dempun dia terbawa yo khun. Allah wajibil wujud kasih sudah cukup. Nak pelah lain, apa lain ni ko. Dia nak pegah 20 hang puas dia pegah Allah wajibin uji mana siapa 3 dia hidang phone aku. Jadi macam sifat Allah hana terbatas 20, hana kurang 20. Kepuci ke pegah 20, nyak terturi beda Allah dengan alam 20 boh tanah. Kesawa kurang akal sederhana. Karena kan wajib turi badra Tuhan, wajib turi ke yang mukallaf. Maka ada depu di Tuhan yang bawa mukallafnya kira-kira na posisi tinggi, posisi sedang dan posisi rendah. Dia pegat tu garis menengah. Karena dalam agama bandung-bandung kecak ji adalah dengan mu'tadilah. Yang mana? 2 rakaat yang sederhana, 2 rakaat yang pui-pui. Ukuran dukna gehon memang ukuran ghalib kebiasaan. Hana necok urang yang paling cerdas, hana gecok dengan urang paling. Sehingga bedeh jedinga salah sabah daripada syarat sah rukun qauli, bedeh jedinga suaranya ngekul le punyuang. Nyo syarat ni ke? Allahu akbar, alhamdulillah, attahiyatun bedeh buat punyung rawat ni. Ubinan suara baik halau tersan aku. Bak punyung rawat handa, punyung sepa. Uzunun mu'tadilah boleh. Punyung sedang, baik urang lepas tajlih punyung dan baik urang lepas tabrak kelanya hanya ke Quran aku. Jadi ubinan ke dia baca bismillah alhamdulillah attahiyatun bedeh buat punyung rawat aku.
Oleh kerana yang demikian maka li Allah Taala nyatakan laganyan badron sehingga le tengku sebagai orang yang lebih tukri kalimat yang dalam bahasa Allah Quran, dalam bahasa Rasulullah dalam hadis, nepegotlah penjelasan nejelma kepada kadanya dengan kalimat dengan kata-kata yang lebih mudah dan mufhum. Pudulih i'lam anna hukmal aqliya yan hasiru fi salasati aqsamin. Nyo hadis kon. Ayat Quran nya pikon. Mukhalafah hadis dengan ayat Quran sagaihan ke. Kepuji ne bagaimana nya mudah terpahami isi yang dalam bawaan kata-kata yang dipegah oleh Allah Taala itu lagian sifat. Lalu kemudian lebih nibaknyan han, kurang nibaknyan pihana. Artinya saya punya mentang terpegat, saya punya terperiksa dan termaklumi yang kira-kira untuk mengenal Allah Taala sudah hanali pupun. Keaman dan kebetul lagi robot. Di antara hal itu adalah al-wujub. Berhubung karena wujub maka beruna wajib. Wajib itu adalah hukum, wujub itu adalah kanji niku. Wajibun yang diwajibkan, saimun yang qaimun sama dengan yang. Apabila sembahyangkan sifat wujub maka hanya pun wajib. Apabila memang barangnya kan sifat adalah kira-kira haram maka hanya barangnya itu terlarang niku. Jadi menyamanan yang pertama daripada al-hapu itu hukum wujub. Hukum wujub maka dikalah wajib pada Tuhan. Hukum kira-kira istihalah maka mustahil Allah niku. Menanci suriung yang kanan niku. Menyamanan kana najawat maka hukum Allah itu adalah juzun. Menyamanan di antara al-hapu itu adalah wujub. Nyawa sama bahasa. Nah bahasa kitab sebelum terpeduk hukum atas sesuatu, bertamaklumi le bendanya kiban benda. Ada le tamaklumi benda sesuatu benda baru dihukum niku. Sira kamari. Bak burung meri sira. Baru ada pegah kiban sira mesin. Ipetih dia urang pegah sira mesin. Punya sira hendak duri dia pegah mesin petih niku. Yang niku. Tak pegah mesin bak urus hendak turi sirah ne miat mentang niku. Tak pegah mameh bak urus hendak turi saka niku. Hai bedeh niku. Ikni leke mameh kacau saka, kepunyan njuk kelilung leke mameh niku. Pakai karena itu ni kiban saka sebenarnya niku. Jadi menyonan untuk kena perintah pu hukum kira-kira sifat wujud ba Allah Taala wajib periksa le puat wujud. Inilah yang pertama kali puduk hukum batu sesuatu lanjutan daripada mengetahui sesuatu. Kemudian kita buat al-hukmu far'un an tasawwuri syai'. Kawan aku, menyamanan yang buat rawa salah, perihal patah salah. Ada daripada sana salah, apa kaji keun mu salah aku. Kai keun ligop salah, dia mungkin salah. Dia kai keun pakai, yang thakam mesinnya. Dia yang betul keun aku. Baik dah keun le, nyo bit nasakanya mesin niku. Baru dah keun. Menyonan putra yang terjadi perbedaan perselisihan, baik tajam tak taluntar betul, baik tajam tak taluntar salah. Pada saya niku, betul salah. Betul, baik luntar salah. Salah, baik luntar betul. Kemudian baru bagi betul bagi dua. Nah betul zati, nah betul kaifiati. Salah pina dua, nah salah zati, nah salah kaifiati. Draw barang betul, cara pakai salah, keun salah kaifiat. Draw barang adalah salah, cara pakai betul, keun salah sini ko. Ya. Draw barang betul, cara pakai salah nak ko. Mopom drawat dah. Keung God nak ko. Keung dia nama keung God. Menjadi bolang iya. Nyempu hanaga nak ko, hanaga keung, hanaga babuh nak ko. Ya, dia salah pakai ke niku. Jadi menyona ji, baik dapat salah keung. Keung betul, lang kuah dah bawah niku. Tapi menyada plan lang ia kopi salah niku. Nyai keungkan salah zati, salah kaifiati niku. Periksa leh niku. Pati long menyonyo dah pegat pemeriksaan je mesti rawat hendak karu niku. Ya. Bupor niku kan. Nyok menang alam niku. Jadi baik luntar betul meun ku. Baik luntar salah meun ku. Periksa le salah, putra salah. Cara salah. Boleh diperbaiki cara niku. Kan cara salah, tetapi pokok salah, diubah dasar.
Kai macam ulang buat berat nangku. Ada masing kuah tak boleh pu kira-kira iya tu tamah baca benda tu. Dia tak boleh kuah dia macam gula-gula lain kedai dia banyak banyak hubung tu. Kan tu support hotel bu support pada je bu cara nangku, menyo kedai tu hina nangku, menyo kedai badengku kedai hotel kilo 80 kedai ni. Kan biasa abah dia macam gula lain kena nangku. Dia macam gula tu kena dan tak puas. Alnya dang kita gun nangku. Alnya ada yang pajak telat tak masak. Yang ibu non dia nak payah gula baru hantuin je tamah iya mantan nangku. Pakai rumah nangku, pakai cikal lepas kira tamah iya beo nangku. Kata bega. Tamah kira baik bawah nangku. Bawa nangku. Dia tuan mana cara tanggapi udip nangku. Baik rumah tangga, baik dalam lingkungan nangku. Mudah-mudahan insya-Allah ada api rumit, hana berat rumit nangku. Mana tak tengok hati-hati babu. Baik lepas sala sirah payah tamah iya. Baik lepas tak nit payah tamah sirah nangku. Yang gue kali tinggal baru dapat perbaiki. Ubay orangnya, baik benar. Artinya baik bersirah nangku. Baik berkuah nangku. Menyokong tamah sirah tamah iya saya tu nangku. Orang Aceh ke gimana ke? Gimana orang Aceh ke ni ke? Banyak kena perlai bertih baik dia lumpuk. Mana orang Aceh ke ni ke? Bertih kan buat padai je ni ke? Dapat minta dia. Yang nak lumpuk pasal apa? Katanya nyanyi mentah dia jawab bertih. Kepu mana kata cak dua ni? Mana dia kepu habis lumpuk ni ke? Gimana ke? Yang kan adanya fatanah ni ke? Bijaksana dalam melakukan aturan ni. Sehingga dengan karena bijaksana apa yang dia ubah jalan. Karena pakan jalan. Kan karena betul jalan aku. Karena fatanah dalam melaksanakan maka dia jalan. Kan barang yang salah hamil urang cara ni berah hamil dengar aku. Beda dengan mat lalu berah salah. Kan salah terus berah tapi mana berahnya nak betul aku. Ya katakan aku. Mana iluh hendak aku dapat salah. Benci dengan lu berah salah anak aku. Ya dapat salah. Aku dekat hendak salah. Ya kan depu salah bekerja biuh anak aku. Hendak salah orang berkon hendak dapat salah nama. Jadi aku kan dapat salah. Kan dapat salah anak aku. Maka wadahnya kaji dapat perbaiki anak aku.